Alhamdulillah dah selamat sampai di Setia Alam Selangor. Tadi sepanjang perjalanan kereta banyak tapi tak adalah sampai jam jalan raya. Okeylah, tak ada sangkut apa semua lancar je. Sampai pun on time. Okey. Hari ni berbuka puasa dekat rumah mentua sebab dah 2 hari berbuka kat kampung aku. Lepas tu sebelum berbuka puasa macam biasalah pergi bersenam, tapi hari ni aku santai je. Tak ada pakai kasut sukan semua. Pergi jalan mungkin dalam 40 minit. Kalau semalam dan 2 hari lepas aku buat 1 jam lebih. Ni kata ni aktiviti santai je bersenam. Kalau semalam nampak pemandangan pantai bukit kan, hari ni pemandangan macam ni pula. Jom. Kalau beli rumah kat area ni, lepas tu sebelah ni taman. Keluar daripada rumah terus jogging setiap hari dekat taman ni. Syadu gila. Nikmat oi.